Hai guys, so hari ni kita lari bidang sikit. So hari ni kita nak masak daging wagyu ataupun burger wagyu, okey? Jom kita tengok request dari bini. Let's go. So hari ni bini aku request nak burger wagyu. Okey, kita dapatkan dekat Top Pen bila boleh tahan jugalah harga dia Jom kita masak. Let's go. Macam biasa, kita perlukan bawang Holland dan bawang Holland kita potong untuk caramelize dia lah So roti macam biasa, kita letak macam ni untuk kita crunchy untuk garing, okey? So kita buat bawang Holland kita untuk caramelize. Kita pakai bawang Holland untuk kekalkan dia punya kemanisan. Untuk sos kita pakai mustard, mayonis dan sos tomato untuk masam-masam. So sebenarnya ini sos ni macam Big Mac lah rasa. Jangan lupa kita akan ada sos cili sekejap lagi. Jom kita kacau. Tak lupa juga kita ada tambah sedikit pickle untuk masam-masam jeruk gitu. Baru syok Macam ni lah daging wagyu yang aku beli tadi. Jom kita letak dalam kuali. Belen ni macam biasa, kita simpan dalam icebox kita penuh dengan ikan. Mantap. Kalau nak ikan bagi aku, okey? So ni korang, aku letak air keliling burger ni untuk steam. Untuk steam lebih cepat lah. Dia punya cair dan mengekalkan kelembapan burger. Korang mesti tawan. Korang tengok, kalau korang letak minyak memang makin banyak minyak. So ni aku letak air sebagai kekalkan dia punya wok dan dia punya kelembapan ni sedap, juicy. Aku tutup tadi. So ni minyak-minyak dah keluar. Jom kita angkat. Inilah burger wagyu uban. Dah siap. So nanti kita ambil gambar. Memang lembut dalam, cair boleh gigit. Memang mantap geng.